kerajaan supaya selesai masalah-masalah ini. Jadi di sini saya nak bercakap secara terus terang. Saya adalah daripada suku Temia di Kelantan. Saya berpandangan daripada kita buat macam ini, lebih baik kita ambil satu jalan yang terbaik. Saya nak bercakap terus terang. Kalaulah negara kita keadaan macam ni, jadi kita nak tuntut benda ini pada kerajaan Malaysia. Jadi kita minta, kalau macam ini kita tidak puas hati, kita minta Melayu dia kena balik ke negeri asal dia, ke Indonesia. Cina dia kena balik ke negeri asal dia, Cina. Orang India dia kena balik ke India. Yang ada orang Siam, dia kena balik ke Thailand. Ini yang kita mau. Barulah kita aman daripada kita membuat blokade seperti ini untuk kita tuntut hak. Ini saja yang baru boleh kita tuntut hak. Kita minta semua bangsa di Malaysia ini kena balik ke negeri asal mereka masing-masing. Tinggalkanlah kita. Senang kita pimpin negara ini. Senang kita jalan aktiviti apa yang kita nak. Baru kita kata kita merdeka. Walaupun pada asalnya bukan kita menuntut kemerdekaan negara Melayu. Tapi sekarang kita tidak puas hati. Jadi kita nak tabir sendiri. Di Malaysia ini. Kalau dah Melayu balik ke Indonesia, China balik ke China, India balik ke India, Siam balik ke Siam, baru kita aman. Kita tak payah kita blokade apa-apa. Senang. Tanah pun kita boleh buat. Tak payah kita tebang, tak payah kita, kayu-kayu balak tak payah tebang. Biar duduk situ macam dulu. Kita takbir negara baru aman. Itu komen saya lah. Jadi sekarang ini saya tidak berminat apa yang kita buat sekarang ini. Pertamanya memalui bangsa kita, kaum kita orang asli. Cuma harapan saya itu tadilah. Kita mintakan semua kaum di Malaysia ini, bangsa Malaysia ini balik ke negara asal. Baru kita boleh merdeka, boleh buat. Itu sajalah komen saya. That is my comment. I have no more comment. I'm telling the truth.